Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Saya Wan Muhammad Khairish bin Wan Azhar. Dan saya Muhammad Hazimi bin Sukri. Hari ini kita akan sembang panjang sikit tentang satu peristiwa yang pernah menggoncang dunia pada tahun 2008 sehingga 2009. Topik ini bukan sekadar angka dan graf ekonomi, tetapi cerita tentang manusia seperti pekerja kilang, peniaga kecil, graduan, ibu bapa, semualah merasai kesannya pada ketika itu. Ya, topik kita hari ini ialah kemelesetan global pada tahun 2008 sehingga 2009. Kita akan berbincangkan tentang punca dan kesan terhadap pembangunan Malaysia yang kita rasakan pada hari ini. Kalau kita tanya orang biasa, apa itu krisis ekonomi? Mesti orang akan cakap, masa susah lah, harga naik lah, orang hilang pekerjaan lah. Betul? Mereka rasa kesannya secara terus. Tapi sebenarnya krisis ini bermula daripada pasaran kewangan yang nampak jauh. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita ke segmen 1. Wan, saya tanya, apa maksud kemelesetan ekonomi? Wow, soalan yang sangat menarik Hazimi. Kemelesetan ekonomi berlaku apabila ekonomi sesebuah negara merosot dalam tempoh masa yang sangat panjang. Biasanya mengambil masa dalam lebih 2 suku tahun berturut lamanya. Apakah tanda-tandanya? Boleh cerita sikit tak, Wan? Tanda-tanda kemelesetan ekonomi, bagus. Dia ada 4 tanda-tandanya. Yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi yang sangat negatif. Yang kedua, pengangguran naik secara mendadak. Yang ketiga, pendapatan rakyat yang semakin menurun. Yang terakhir, banyak perniagaan yang terpaksa tutup akibat kemelesetan ekonomi. Masa krisis 2008 sampai 2009, semua tu muncul serentak. Ya, dia bermula di satu sektor perumahan di Amerika Syarikat. Bank pula? Bank biasanya dia akan menjadi lebih agresif kerana bagi pinjaman kepada orang yang tak cukup pendapatan. Contohnya, gaji USD 2,000 tapi diberi pinjaman USD 300,000. Kalau ramai tak mahu bayar pula, macam mana? Bila ramai tak mampu bayar, mestilah rumah mereka akan dilelong. Harga jatuh, bank yang akan tanggung kerugian. Ini akan menjadi kesan domino global. Jadi, tamat sudah segmen 1 kita akan terus bergerak kepada segmen yang kedua. Sekarang, kita sampai kepada segmen yang kedua, iaitu punca-punca krisis. Okey, baiklah Wan. Sekarang kita masuk pula kepada punca krisis-krisis. Kita pergi pada punca pertama. Punca pertama, mestilah pinjaman subprima. Pinjaman ini merupakan pinjaman kepada peminjam yang berisiko tinggi. Ini kerana bank nak untung cepat. Tapi apabila penjamin gagal untuk bayar, bank akan mendapat kerugian yang sangat besar. Oh, macam tu Faham? Maksudnya bila bank bagi pinjaman kepada orang yang sebenarnya tak mahu bayar, mereka sebenarnya tengah cerita masalah untuk diri sendiri. Nampak macam untung cepat, tapi rupanya risiko dia jauh lebih besar. Bila ramai peminjam gagal bayar, kesannya bukan sikit. Jadi ianya dapat terus menggoncang sistem kewangan. Macam tu, betul tak Wan? Punca kedua pula merupakan produk kewangan yang kompleks seperti mortgage, backed securities and CDO. Pelabur membeli tanpa faham risiko. Apabila penjamin gagal untuk bayar, nilai produk tersebut akan jatuh merundum. Oh, faham. Jadi produk kewangan tu bukan sekadar pinjaman biasa rupanya. Ia dah jadi macam dibungkus-bungkus.
Sampai pelabur sendiri tak tahu apa kandungan sebenar risiko dalam tu. Bila orang yang buat pinjaman tu mula gagal bayar, bila semua produk tu runtuh sekali. Dia macam domino. Tahu tak domino? Bila satu jatuh, semua ikut jatuh. Macam tu lah. Jadi, apa pula pendapat seterusnya? Punca ketiga merupakan kejatuhan Lehman Brothers, iaitu panik global. Kepercayaan hilang akibat kejatuhan Lehman Brothers pada 15 September 2008 berlaku akibat kerugian besar daripada pelaburan pinjaman perumahan berisiko tinggi, subprime mortgage, penggunaan hutang yang terlalu tinggi serta kehilangan kepercayaan pelabur, sehingga menyebabkan bank pelaburan gergasi Amerika Syarikat mengisytiharkan muflis dan mencetuskan krisis kewangan global pada tahun 2008 hingga 2009. Oh, patutlah bila Lehman Brothers jatuh, dunia terus panik. Sebab bila sebuah bank gergasi boleh bankrupt, orang mula fikir, kalau dia pun boleh tumbang, siapa lagi yang selamat? Dari situ kepercayaan hilang, bank tak nak pinjamkan duit, pelabur tarik diri, ekonomi terus jadi beku. Faham? Okey, apa pula pendapat yang seterusnya? Punca keempat pula merupakan kurangnya kawalan kerajaan terhadap sektor kewangan, yang bagi saya membolehkan institusi perbankan dan pelaburan mengambil risiko berlebihan tanpa pengawasan ketat, sehingga apabila berlaku kejatuhan pasaran perumahan, krisis tersebut merebak dan mencetuskan kemerosot ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Oh, jadi punca keempat ni memang berat jugalah. Bila kerajaan tak kawal dengan tegas, bank jadi terlalu bebas ambil risiko. Mereka kejar keuntungan tanpa fikir kesan jangka panjang. Bila krisis berlaku, yang tanggung bukan bank saja, rakyat biasa, pekerja dan seluruh negara pun kena tempiasnya. Kan macam tu juga kan? Faham? Okey, baiklah. Jadi selesai sudah untuk segmen kedua kita kali ini. Jadi harap semua dapat fahamlah apa yang telah dikongsikan. Jadi seterusnya kita akan terus bergerak kepada segmen yang ketiga. Jadi jom kita pergi bersama-sama. Okey, nampaknya kita kembali lagi pada segmen yang ketiga pula, iaitu kita akan bincangkan tentang kesan terhadap Malaysia. Okey, tanpa lengahkan masa, kita teruskan. Okey Wan, untuk segmen ketiga ni kita relax. Kita dah bincang pasal global tadi, kita nak pergi kepada kesan terhadap Malaysia pula. Okey, nak tanya Wan okey, kenapa dekat Malaysia turut terkesan sedangkan krisis tu bermula di Amerika Syarikat? Ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang terbuka. Ini kerana negara sangat bergantung kepada ekspor, pelaburan asing dan perdagangan antarabangsa. Sebahagian besar KDNK negara datang daripada ekspor barangan seperti elektronik, komoditi dan produk pembuatan. Jadi apabila ekonomi besar seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun mengalami kemelesetan, permintaan terhadap barangan import dari Malaysia akan turut merosot. Jadi bila permintaan global jatuh, pengeluaran kilang dalam negara terpaksa dikurangkan. Ini menunjukkan betapa orang kata rapatnya hubungan Malaysia dengan sistem ekonomi dunia. Oh, jadi maksudnya walaupun krisis tu berlaku jauh di Amerika Syarikat, kesannya tetap merotasi sepadan. Kerana Malaysia bergantung kepada pasaran luar. Bila permintaan luar jatuh, ekonomi domestik kita pun mula goyah. Saya faham. Jadi sektor manakah yang paling awam merasakan kesannya? Antara sektor yang paling awal terjejas ialah sektor elektrik dan elektronik, E&E. Terutamanya di Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Sektor ini banyak mengeksport chip semiconductor
komponen komputer dan barangan elektronik ke Amerika dan Eropah. Apabila permintaan global merosot, tempahan berkurang secara mendadak. Banyak yang kilang terpaksa mengurangkan shift kerja. Selain itu, mereka menghentikan kerja lebih masa dan yang lebih teruk, dapat mereka membuang kontrak pekerja sementara. Ada juga yang membekukan pengambilan pekerja baharu semata-mata untuk mengurangkan kos operasi. Oh, maknanya kesan tu bukan sekadar pada syarikat, tetapi terus dirasai oleh pekerja bawahan. Okey. Kiranya golongan manakah yang orang kata paling terdedah dalam situasi ni? Golongan bagi saya yang paling terkesan ialah pekerja yang berpendapatan rendah, seperti operator mesin, pekerja barisan pengeluaran dan teknisian kontrak. Ramai dalam kalangan mereka bekerja secara kontrak atau sementara. Jadi apabila syarikat mahu menjimatkan kos, kontrak mereka terpaksa tidak diperbaharui. Ada yang dipaksa mengambil cuti tanpa gaji dan juga ada yang dihentikan kerja. Ini memberi kesan yang sangat besar kepada keluarga kerana pendapatan isi rumah merosot secara tiba-tiba, sedangkan kos sara hidup tetap perlu ditanggung. Baik-baik. Jadi kita boleh nampaklah kesan rantaian bila pekerja kehilangan pendapatan, kuasa beli rakyat turun menurun. Bagaimana pula dengan sektor komoditi seperti sawit dan getah? Sektor komuniti juga mengalami tekanan yang sangat hebat, seperti harga minyak sawit mentah dan getah asli jatuh akibat permintaan global yang semakin lemah. Negara pengimport utama mengurangkan pembelian kerana industri mereka sendiri merosot. Kesan ini dirasai oleh pekebun kecil dan penoreh getah di negeri seperti Kedah, Kelantan, Pahang, Terengganu dan Sabah. Pendapatan mereka yang bergantung kepada harga pasaran dunia menjadi tidak menentu. Ada penoreh getah yang hanya menoreh beberapa hari seminggu kerana harga getah yang terlalu rendah untuk menampung kos. Oh, ini menunjukkan krisis global bukan sahaja menjejaskan bandar dan industri moden, malah memberi kesan kepada luar bandar juga. Bagaimana pula dengan industri otomotif, Awan? Industri otomotif turut terjejas kerana pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja. Apabila ekonomi tidak menentu, orang ramai cenderung menangguh pembelian besar seperti kereta dan sebagainya. Akibat jualan kereta menurun, syarikat pengeluar terpaksa mengurangkan jumlah pengeluaran dan menyesuaikan jadual operasi. Pekerja di kilang, pemasangan, jurujual serta pembekal alat ganti turut menerima kesan secara tidak langsung. Ini membuktikan bahawa satu sektor yang lemah boleh menjejaskan keseluruhan rantaian industri. Oh, jadi kesannya berlaku secara berantai dari pengeluar besar hinggalah pembekal yang kecil. Saya faham. Bagaimana pula dengan perusahaan yang kecil dan sederhana seperti PKS serta peniaga kecil? PKS dan peniaga kecil menghadapi cabaran yang lebih sukar kerana mereka kurang rizab kewangan. Apabila perbelanjaan rakyat menurun, jualan mereka turut merosot. Tambahan pula, bank menjadi lebih berhati-hati dalam meluluskan pinjaman kerana bimbang risiko kegagalan bayar balik. Ini menyebabkan ramai usahawan kecil sukar mendapatkan orang kata modal untuk meneruskan operasi atau mengembangkan perniagaan mereka. Sehingga kan ada yang terpaksa mengecilkan skala perniagaan, mengurangkan pekerja atau menutup operasi sepenuhnya. Baik. Jadi jelas sekali ya, krisis ni memberi tekanan kepada hampir semua lapisan masyarakat, daripada pekerja kilang, pekebun kecil, sehingga usahawan kecil. Selain kesan terhadap sektor ekonomi, adakah krisis ini turut memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan? Boleh tak awak terangkan, Wan?
Pertumbuhan KDNK Malaysia turut merosot pada tahun 2009. Ya, pelaburan asing langsung FDI menurun kerana pelaburan global lebih berhati-hati. Pasaran saham turut mengalami kejatuhan. Ini menyebabkan nilai pelaburan dan simpanan rakyat semakin terjejas. Walaupun sistem perbankan Malaysia lebih kukuh berbanding beberapa negara barat, tapi kesan luaran tetap memberi tekanan kepada ekonomi negara. Baik, jadi jelaslah bahawa kemelisitan ekonomi pada tahun 2008 sehingga 2009 ni bukan sahaja beri kesan kepada syarikat besar, malah memberi kesan kepada rakyat biasa yang berada di bandar dan luar bandar. Jadi sekarang ni kami sendiri sebagai orang awam ingin mendengar suara rakyat, bagaimana mereka atau keluarga mereka pernah merasai sendiri krisis ekonomi tersebut. Ya, jadi kami akan keluar sebentar untuk tanya pula pendapat mereka. Jadi, tunggukan pendapat mereka ya. Okey, baik. Sekarang kita dah nampak seorang abang yang sedang santai melihat pemandangan. Apa kata kita pergi temu bual dia? Jom, ikut saya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi. saya temu bual sikit Boleh sila. tentang kemelisitan ekonomi Ya, pada 2008 hingga 2009. Boleh. Apakah pandangan abang tentang masa tu? Waktu tu saya masih ingat lagi dengan jelas dalam kepala saya. Masa tu suasana memang lain macam. Berita, TV, surat khabar semua cerita pasal krisis. Lepas tu saham jatuh, kilang banyak tutup dan ramai orang kena bekerja. Walaupun masa tu saya tak berapa faham lagi dengan ekonomi global ni, tapi kita boleh rasa lah tekanan dalam kehidupan seharian kita tu. Orang jadi lagi risau, dia lebih risau. Mereka kurang berbelanja dan suasana tempat kerja pun jadi tegang sebab semua takut hilang kerja time tu lah. Oh, faham? Okey, terima kasih abang sebab sudi bagi pandangan tentang kemelisitan ekonomi. Jumpa lagi kita di next video. Okey, baik. Okey, seterusnya kita dah nampak orang kata orang yang kedua sedang buat kerja kan. Apa kata kita pergi bertemu bual dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh interview sikit tak? Boleh. Saya tahu abang tahu kan tentang kemelisitan ekonomi 2008 hingga 2009 kan. Adakah pekerjaan abang pada masa tu terjejas? Ya, sangat terjejas. Saya kerja di kilang elektronik dan sebelum krisis kami selalu buat kerja lebih masa. Tapi gaji saya jatuh banyak. Ada kawan-kawan yang kontrak mereka tak disambung. Masa tu memang saya rasa tertekan lah sebab komitmen macam sewa rumah, bil dan makan minum tetap kena bayar walaupun pendapatan dah kurang. Itu memang terjejas sampai masa tu. Okey, terima kasih abang sudi bagi pandangan. Kita ke orang seterusnya. Seterusnya saya nampak orang seterusnya yang akan saya interview. Jom kita pergi. Assalamualaikum. Boleh saya duduk? Boleh. Saya nak tanya tentang kemelisitan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009. Bagi awak, apakah perubahan yang paling ketara ketika itu? Bagi saya kan, perubahan paling ketara ialah cara kami berbelanja. Dulu kalau hujung minggu boleh makan luar atau beli barang yang kita suka. Tapi masa krisis, semua tu kami kurangkan. Kami lebih fokus pada barang keperluan sajalah. Anak-anak pun kami ajar supaya faham keadaan. Kami tangguhkan rancangan beli kereta dan gaya hidup jadi lebih sederhana. Pendek kata, masa tu hidup kena betul-betul berjimat lah. Oh, faham. Kira masa tu memang struggle lah dalam kehidupan ni. Betul. Oh, okey. Terima kasih sudi bagi pandangan kat kita orang. Okey. Itu sahaja interview pada kali ini. Okey, korang. Hari ni saya akan temu bual rakan kelas saya yang paling tua sekali. Saya nak tanya tentang pendapat dia tentang krisis ni. Jom. Assalamualaikum. Saya nak interview sikit boleh?
nak interview tentang kemelesitan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009. Apakah pengajaran yang paling besar ketika krisis tersebut? Baik, pengajaran yang paling besar ialah kita kena sentiasa bersedia untuk keadaan yang tak dijangka. Dulu saya fikir kerja tetap ni dah cukup selamat. Tapi krisis ni dah tunjukkan yang apa-apa pun boleh terjadi. Jadi sekarang saya lebih utamakan simpanan kecemasan, kurangkan hutang dan cuba tambah kemahiran supaya kalau satu hari kerja utama terjejas, saya masih ada pilihan lain. Oh, faham. Jadi itu sahaja temu bual kita pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mengongsikan pandangan. Jumpa di video seterusnya. Lebih kurang saya akan temu bual untuk orang yang terakhir dalam video kali ini. Jom ikut saya. Hai, nak interview sikit boleh? Saya nak interview tentang kemelesitan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009. Saya nak tanya, kalau krisis tersebut terjadi, apakah yang rakyat perlu buat? Pada pendapat saya, kalau krisis macam tu berlaku lagi, saya rasa rakyat kena cepat menyesuaikan diri. Kita kena lebih berdisiplin dalam urus kewangan. Kita juga perlu elakkan perbelanjaan yang tak perlu dan jangan bergantung pada satu sumber sahaja. Kalau boleh, rakyat perlu tambah ilmu dan kemahiran baru supaya senang cari kerja lain ataupun kita boleh buat kerja sampingan. Yang penting, jangan panik dan hadapi dengan bijak. Nah, itu saja. Wah, sungguh menarik pandangan yang telah diberikan. Saya suka pandangan tersebut. Yang terakhir, terima kasih kerana sudi memberi pandangan kepada kami. Sekian itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Jumpa di lain hari. Jadi kita dapat mendengar suara-suara rakyat tentang kemelesitan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009 terhadap orang kata kehidupan seharian mereka. Ya, daripada temu bual tadi, kita dapat lihat bahawa krisis ekonomi orang kata bukan sekadar angka dan statistik, tapi memberi orang kata kesan sebenar kepada manusia dan juga keluarga. Baik, tanpa melengahkan masa, kita kembali ke studio. Okey, kembali kita lagi di dalam studio. Jadi kita akan terus kepada segmen yang keempat, iaitu tindakan kerajaan Malaysia. Okey, baiklah Wan. Saya nak tanya, apakah tindakan utama yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk menangani kesan kemelesitan ekonomi global pada tahun 2008 dan sehingga 2009 ini? Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi yang bernilai berbilion ringgit. Pakej ini bertujuan untuk memastikan ekonomi domestik terus bergerak walaupun permintaan luar negara yang semakin merosot. Antara matlamat utamanya ialah merangsang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS serta melindungi kebajikan rakyat yang terjejas akibat krisis. Kerajaan sedar bahawa jika tiada campur tangan segera, pengangguran boleh meningkat dengan keyakinan pelabur akan terus merosot. Oh, jadi maksudnya kerajaan tidak berdiam diri, sebaliknya mengambil langkah positif untuk orang kata menyuntik semula keyakinan dan aktiviti ekonomi dalam negara. Jadi Wan, bagaimana pula pelaksanaan pakej rangsangan ini? Adakah ia orang kata lebih tertumpu kepada projek tertentu atau bagaimana? Ya, antara fokus utama ialah projek infrastruktur. Kerajaan mempercebatkan pembinaan jalan raya, sekolah, hospital dan kemudahan awam lain. Projek-projek ini bukan sahaja mampu meningkatkan kemudahan rakyat, malah dapat membuka banyak lagi peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan sokongan. Jadi apabila projek berjalan, kontraktor, pembekal bahan binaan dan pekerja tempatan turut dapat
turut akan mendapat manfaat tersebut. Ini sekaligus membantu meningkatkan aliran wang dalam ekonomi tempatan. Maknanya projek infrastruktur ni bukan orang kata sekadar pembangunan fizikal lah, tetapi macam orang kata strategi juga untuk mencipta peluang kerja dari orang kata apa? Nak merancangkan perbelanjaan domestik macam tu kan. Selain infrastruktur, bagaimana pula kerajaan membantu sektor perniagaan, khususnya PKS? Kerajaan menyediakan pelbagai bantuan khas kepada PKS dalam bentuk grant, insentif, cukai dan pinjaman mudah. PKS sangat penting kerana ia menyumbang besar kepada, ia merupakan penyumbang besar dalam peluang pekerjaan di negara kita. Dengan adanya kemudahan pembiayaan ini, syarikat kecil dapat meneruskan operasi, membayar gaji pekerja dan mengelakkan penutupan perniagaan. Selain itu, kerajaan juga mengalahkan inovasi dan peningkatan daya saing supaya PKS lebih tahan menghadapi cabaran ekonomi global. Faham. Jadi jelaslah yang PKS ni sebenarnya dilindungi sebab ianya melibatkan ramai pekerja dan menjadi kira tulang belakang ekonomi tempatan. Okey, Wan, saya nak tanya, bagaimana pula dengan pekerja yang dah hilang kerja akibat krisis tersebut? Masih tahu? Kerajaan juga turut memberi tumpuan kepada latihan semula dan peningkatan kemahiran pekerja yang terjejas. Program latihan ini dapat membantu serba sedikit mereka untuk mempelajari kemahiran baru supaya boleh bekerja dalam sektor lain yang masih berkembang. Contohnya latihan dalam bidang teknikal, keusahawanan dan perkhidmatan. Langkah ini sangat penting kerana ia dapat mengurangkan kadar pengangguran dan membantu rakyat berdikari semula. Jadi ini menunjukkan kerajaan bukan sahaja memberi bantuan kewangan, tapi juga macam membantu juga dari segi pembangunan modal insan. Saya faham. Jadi bagaimana pula dengan Bank Negara Malaysia yang orang kata bank terbesar di negara kita menangani krisis ini? Bank Negara Malaysia memainkan peranan yang sangat penting melalui dasar monetari. Antaranya ialah menurunkan kadar faedah bagi mengalahkan pinjaman dan perbelanjaan. Apabila kadar faedah rendah, kos pinjaman menjadi lebih murah. Ini sekaligus dapat mendorong syarikat untuk terus melabur dan rakyat lebih berani berbelanja atau membeli aset seperti rumah dan kereta. Selain itu, Bank Negara juga memastikan sistem perbankan kekal stabil dan mempunyai kecairan yang mencukupi supaya tidak berlaku krisis kewangan dalam negara. Faham. Kiranya kerajaan Malaysia ni bertindak pantas lah dengan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi bernilai saya rasa berbilion ringgit yang merangkumi projek infrastruktur, bantuan kepada PKS, latihan semula pekerja dan dasar monetari Bank Negara untuk menurunkan kadar faedah. Boleh lah kita dapat lihat yang langkah-langkah ini berjaya sebab berjaya untuk menstabilkan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan dan mengekalkan keyakinan rakyat serta pelabur semasa krisis global 2008 sehingga 2009. Baik. Jadi saya rasa segmen yang keempat berakhir di sini dan kita akan bergerak kepada segmen yang seterusnya. Okey, baik Wan. Daripada semua pembincangan tadi, apakah pengajaran utama yang boleh diambil oleh Malaysia daripada kemerosatan ekonomi global yang terdapat pada tahun 2008 sehingga 2009? Antara pengajaran yang paling penting ialah ekonomi negara perlu dibahagikan dan tidak terlalu bergantung kepada satu sektor sahaja. Contohnya, jika terlalu bergantung kepada ekspor elektronik atau komoditi, apabila pasaran dunia jatuh, negara akan terus terkesan. Jadi, Malaysia perlu seimbangkan antara sektor pembuatan, perkhidmatan, teknologi, pertanian moden dan ekonomi digital. Kepelbagaian ini menjadikan ekonomi lebih tahan lasak bila berlaku krisis luar jangkaan. Faham. Maksudnya kalau satu sektor jatuh,
sektor lain masih bolehlah menampung ekonomi negara. Selain kepelbagaian ekonomi, apakah lagi pengajaran penting daripada sudut pengurusan kewangan negara ni? Pengajaran yang kedua ialah sistem kewangan perlu dikawal dengan lebih ketat dan tulus. Kerajaan dan pihak berkuasa perlu memastikan bank dan institusi kewangan tidak mengambil risiko melampau seperti yang berlaku di negara barat sebelum krisis 2008. Peraturan yang kukuh, penguasaan rapi dan pengurusan risiko yang baik boleh menggalakkan gelembung ekonomi dan melindungi simpanan rakyat. Jadi bukan sekadar ekonomi berkembang, tetapi mesti berkembang secara selamat dan terkawal. Bagaimana pula peranan rakyat dalam memastikan kestabilan ekonomi negara ni? Rakyat perlu menjadi celik kewangan. Hal ini bermaksud rakyat faham cara mengurus pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan pelaburan. Jika rakyat terlalu boros, berhutang tanpa kawalan dan tidak menabung, mereka akan mudah terjejas dalam krisis apabila satu krisis berlaku. Celik kewangan membantu rakyat membuat keputusan yang bijak seperti menyediakan dana kecemasan, melabur secara berhemah dan tidak terperangkap dalam skim cepat kaya. Oh, jadi kestabilan ekonomi bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tapi juga rakyat. Kalau kita fokus kepada golongan anak muda pula, apakah pengajaran khusus untuk mereka? Untuk anak muda, pengajarannya ialah jangan terlalu awal terjerat dengan hutang yang melampau, terutamanya hutang kad kredit dan pinjaman peribadi. Anak muda perlulah belajar untuk hidup mengikut kemampuan. Selain itu, penting juga untuk simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan perbelanjaan supaya ada perlindungan jika hilang pekerjaan atau pendapatan terjejas. Oh, maknanya anak muda perlu bina asas kewangan yang kukuh sejak awal. Selain kewangan, apa lagi yang perlu dititik beratkan oleh generasi muda ni? Anak muda perlu sentiasa mengingatkan kemahiran dan kebolehan diri supaya kekal relevan dan dalam pasaran kerja. Dunia pekerjaan sentiasa berubah. Teknologi baru, automasi dan kecerdasan buatan memberi kesan besar kepada pekerjaan. Jadi, anak muda perlulah sentiasa belajar, ambil kursus, tingkatkan kemahiran digital, komunikasi dan keusahawanan supaya lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan diri jika berlaku perubahan ekonomi. Jadi, secara ringkasnya, krisis ekonomi bukan sekadar ancaman, tetapi juga satu peringatan supaya kita bersedia dari segi negara, rakyat dan generasi muda. Dan ada apa-apa pesanan akhir khusus untuk anak muda Malaysia ni? Pesanan saya, anak muda janganlah takut akan cabaran ekonomi, tetapi jadikan yang krisis sebagai pengajaran. Bina disiplin kewangan, tingkatkan ilmu dan kemahiran dan sentiasa bersedia menghadapi segala perubahan. Dengan sikap ini, anak muda bukan sahaja boleh bertahan dalam krisis, malah boleh bangkit bersatu lebih kuat selepasnya. Jadi, nampaknya selesai sudah segmen kelima kita pada kali ini. Nampaknya, saya harap segmen kelima ini dapat semua fahami dan hadam baik-baik supaya ekonomi global di negara kita tidak terjejas lagi. Jadi, kita akan terus kepada kesimpulan. Nampaknya kita sudah sampai di bahagian penutup dan refleksi. Jadi, kesimpulannya, krisis pada 2008 sehingga 2009 ini bukan sekadar cerita luar negara semata-mata. Ia beri kesan besar kepada Malaysia. Daripada kilang yang terpaksa kurangkan pekerja, pekebun yang hasil jualan jatuh, peniaga kecil yang kehilangan pelanggan sampai ke keluarga biasa yang tiba-tiba tertekan dengan kos sara hidup. Kalau kita fikir balik, ramai rakyat masa tu bukan buat salah pun tapi tetap terkesan. Ini tunjukkan bahawa ekonomi global ni saling berkait. Apa jadi di Amerika, Eropah boleh sampai tepiasnya ke kampung dan bandar kita. Terima kasih kerana setia mendengar podcast kami sampai ke penghujung episod.
Semoga perbincangan ini bukan sahaja dapat menambah ilmu tetapi juga membuka mata dan minda kita tentang pentingnya pengurusan kewangan dan ekonomi yang stabil. Ya, kalau anda rasa episod ini bermanfaat, kongsikan dengan rakan-rakan dan keluarga. Ilmu bila kongsi, dia akan jadi lebih bermakna. Kami akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Ya, Allahu Akbar. Ya, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.